korang nak tak cari rumah corner lot yang ada tanah, kemudian rumah facing open, dan dia hanya 10 minit ke Pekan Kapar? Let's go, kita review. Rumah ni dia punya binaan, dia punya keluasan tanah adalah 50 kali 55. Okey, binaan dia adalah 20 kali 55. So kat bahagian tepi sana ada 25 kaki lagi tanah. Kemudian yang best ya, korang tengok ni. Rumah ni facing open, tak menghadap rumah lain, dan dia betul-betul tepi jalan besar. Korang tengok kat bahagian luar tu, banyak lori lalu sebab kat bahagian sana tengah buat laluan untuk ECRL dan kawasan industrial Kapar. Tak lama lagi kawasan ni memang berbangun. Rumah ni dia dekat aja dengan Pekan Kapar, tak sampai 10 minit. Memang easy access dah, cun. Okey, korang tengok sikit belanja tanah dia luas ni. Siap dah ada pokok jambu warna tanam, pokok kangkung pun ada ni, kangkung, serai apa semua. In future korang boleh extend lagi lah sampai ke tepi sana sebab dia individual title. Jom kita masuk. Okey, rumah ni dah ada fully grill, kipas, lampu semua dah ada. Cuma sekarang gelap lah, elektrik dah tak ada. So inilah dia kawasan ruangan tamu dia. Kemudian terus saja dia straight forward. Rumah ni tak banyak ada pattern-pattern. So ini bilik master dia. Bilik master just nice size dia. Ada toilet kat bahagian tepi sini. Kemudian sini, ini toilet kedua dia. Ini bilik kedua dia. Lepaslah single bed, dia high ceiling macam ni. Kemudian ada bilik ketiga kat bahagian sini. Ini boleh muatlah katil double bed kat bahagian tepi sini. Dan inilah kawasan dapur dia. Dapur pun owner dah buat table top macam ni. Dan jalan belakang dah habis lah, tak ada, dia just laluan je belakang. Harga owner nak jual 495,000 sahaja. Sekiranya korang berminat, kontak abang, link dekat bio. Ciao.